Berhenti serta-merta. Siapa yang pandai-pandai cakap anda wajib berjalan 10,000 langkah setiap hari? Anda mungkin sedang membuang tenaga dengan sia-sia. Kajian terbaru telah membuktikan sebaliknya. Mengejar angka 10,000 langkah secara membuta tuli sebenarnya tidak menjamin umur yang lebih panjang. Dengar baik-baik. Penyelidik dari Australia telah menemui nombor emas untuk memanjangkan hayat, iaitu 7,000 langkah. Asalkan anda mencapai jumlah ini, risiko kematian menurun secara drastik sebanyak 47%. Berjalan lebih daripada itu sebenarnya tidak memberikan tambahan manfaat kesihatan yang begitu ketara. Tetapi, ada satu syarat penting yang doktor jarang beritahu anda. Berjalan secara lengang kangkung adalah tidak berguna. Kuncinya adalah pada kelajuan. Anda mesti mencapai 100 langkah seminit. Tukarkan berjalan santai kepada berjalan pantas. Barulah jantung dan otak anda benar-benar diaktifkan. Bagaimana nak tahu kelajuan anda cukup atau tidak? Mudah sahaja. Jalan sehingga anda rasa sedikit termengah tetapi masih boleh bercakap. 7,000 langkah sehari, 100 langkah seminit, inilah sebenarnya ubat panjang umur yang paling berkesan. Jangan lagi sekadar mengejar angka di skrin telefon. Berjalan dengan teknik yang betul, barulah berbaloi. Mulakan langkah laju anda malam ini. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.